Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, apakah hukum buat rambut terpacok? Rambut tak pacok diwak pacok tokeng ada kata. Jawabnya cicok takut. Takut tu atas kepala dia. Tak ada ngucap cicok. Nak kata haram mutlak tak boleh lagi. Tapi banyaknya pesen kini datang daripada barat. Walau bagaimanapun kalau kita nak berpesen janganlah sampai melebeng sangat. Sikit-sikit sudahlah. Jangan menebeng sangat sampai kokok sini sampai nipis sini dah tokeng naik kata. Nak jadi huduh no muka macam ayam api. Muka ada damai dawak rambut kacau pula. Islam ini adalah agama yang mempromosikan keterampilan seseorang. Iaitu nak segok, semak, handsome dan sebagainya. Dalil Nabi sentiasa letak minyak pada rambut dan Nabi sikat rambut. Makna belawa. Belawa ni dibenarkan dalam Islam. Tapi wala tasyabbah biqaum. Jangan ikut sangat pesen orang luar. Nak pacok-pacok sikit sudah. Jangan lapar keruk biraning. Tengah tu siang kita tengok. Muka dak lawa dah, giwak pacok gitu pula. Macam ayam api. Cuma tak bunyi. Kalau bunyi gitu dah molek. Nak belawa simple ataupun sederhana. Khairul umuri awsatuha. Sederhana. Senang tak larang pakai seluar lawa, baju lawa, tapi jangan nebeng. Nebeng jadi uduh pula. Betul tak? Macam perempuan ni nak lawa. Memang perempuan ni dia pakai nak suara kata lawa, betul tak? Tapi ni pergi pakai siapa ada lawa. Pakai luar jin ketak pula. Punggung tak ada macam punggung kucing. Kucing ada punggung jadi kepek pakai ni. Allah ni siang dia nak suara kata lawa jadi hudo. Pakailah baju kurung. Kalau nak pakai luar pun pakai baju labo. Nampak manis, nampak comel. Ni siang pun macam punggung kucing jalan. Nak ni. Dia ikut rauti punggung sawan ni bawah catang belakang. Apa hukum hisap rokok elektrik sama dengan hukum hisap rokok terbakar? Adakah rumah saya ada satu dahan kalimah Allah tapi tak berbuah? Apakah hukum kalau tebang? Tidak ada ulama kata haram tebang kalau pokok tu ada bentuk macam kalimah. Cuma kalau dia benar-benar comel bentuk dengan kalimah, kita nak tebang tu boleh tak ada masalah. Kalau ada hal, tapi kalau tak ada hal lebih baik kita biarkan saja sebagai tanda-tanda bukti kebesaran Allah. Tu saja. Yang tak bolehnya beci tengok kalimah Allah, tebang pokok tu. Balik awal. Saya paskat lewat tapi balik awal. Kerja siap belaka dah. Bos kata siap boleh balik. Yang bayar gaji bos besar, yang suruh balik supervisor. Gimana tu? Jawabnya kalau kita digajikan dengan waktu, maka kena taat pada waktu. Kalau kita digajikan dengan kontrak, dengan siap kerja, maka boleh balik, tak ada masalah. Tetapi apabila ketua kita yang menjaga kita, membenarkan kita balik, maka kita sudah tidak bersalah lagi. Kerana kita telah pun mensiapkan kerja. Soalan seterusnya. Boleh tak puan membaca surah Al-Fatihah dalam semayang? Dibaca dengan kuat sedikit dan ditengok oleh suami, boleh? Yang tak bolehnya dia ni baca di kalayak ramai. Dengan suami dia tak ada masalah. Dalam mengambil wuduk boleh ke tidak air pahit terpercik dekat kaki kita? Dikira air mustakmal ke tidak? Jawabnya air pahit yang terpercik tidak mustakmal. Air mustakmal ni air yang bekas kena dah anggota kita yang mengangkat hadas. Itu baru air mustakmal. Jadi ngecik kaki dengan air pahit tak ada masalah. Soalan seterusnya. Macam mana nak hilangkan rasa perasaan kita pada kekasih lama? Gini tanya kau. Dia tak nanti kasihmu benda apa yang kita suka. Dia memang, kalau kita pisah dengan dia, dia memang tak hilang selalu. Tak usah kata kasih. Kucing kita pun kalau hilang teringat-ingat. Boleh tak lupa selalu? Kucing yang kita main dengan kita sama, dah hilang nyambil dorang. 3 hari lah tak ingatan. Tak, ni molek 3 bulan, ni molek 3 tahun. Tak kira kasih kapal. Apa saja yang baru berpisah dengan kita, dia susah kita nak lupa. Tapi akhirnya kita akan lupa segala-galanya dengan berlama masa. Macam mana kita nak rasa ikhlas bila kita berbuat sesuatu? Bukan nak rasa ikhlas, tapi ikhlaskan amalan. Ikhlas tak payah rasa-rasa. Jadi bila kita nak buat tu, kita cek dulu. Aku buat ni kerana apa? Nak dapat pujian orang ramai? Tak, kerana mu semata-mata ya Allah. Itu mana ikhlas. Penjual buah kata buah ni elok, tapi bila nak makan dia tak elok pada isinya. Jawabnya kalau sengaja maka haram di pihak penjual. Dipanggil ghurur, iaitu tipu daya. Sebab tu jangan sekali-kali jenis jual barang tak molek, khabar molek. Dah molek dak buah ni, ginilah ada. Molek dak molek gini tu baru tu. Molek buah molek, buah molek. Kau 8 kilo boleh makan 2 kilo. 6 kilo lagi pecah perut. Makan haram. Apa beza riba dan faedah? Setiap pinjaman yang ditawarkan pada peminjam, apa perlu dibuat dalam katanya setelah pinjaman itu diperolehi? Riba dan faedah itulah benda yang sama. Cuma ditulis faedah dalam bahasa Malaysia kita sekarang. Walaupun faedah itu sebenarnya benda yang baik, tapi faedah sudah jadi tidak baik.
Faidatun alik amzah de marbutah. Faidatun faedah bahasa Arab. Maknanya kelebihan. Benda yang lebih, benda yang bermanfaat. Pokoknya riba tu dah. Kalau bahasa orang putih tulis interest. Patutnya dia tulis riba, baru orang takut nak buat pinjaman. Dia tak tulis faedah. Tu tak? Kita pergi di bank dia tulis pinjaman dan sebagainya faedah 6%. Dia tulis riba 6%. Memang orang kemar mulut tengok. Dah seronok ah. Manajer bank Allah kepala main tulis riba gini tak dah. Tulis interest tak kan? Hukum sama je. Macam bewok kita pun nama buku parti. Makan sama je kau bewok kau. Cuma kau panggil buku parti. Orang kat lain panggil bewok ke sini panggil buku parti. Bekerja sebuah syarikat perlu pekerjanya bekerja lebih dari 8 jam. Contoh dari 8.30 pagi hingga 10 malam. Sehingga kan pekerjanya tiada masa nak berjemaah di masjid surau dan mengikuti kuliah. Adakah patut kerja ini berhenti atau bagaimana? Jawabnya kalau tak boleh langsung pada siang harinya mencari agama, maka wajib kena berhenti. Tapi kalau kita kerja malam tak boleh nak pergi kuliah, tak boleh nak berjemaah, tapi siang kita boleh qada balik, kita ada alternatif, ada pilihan untuk belajar agama, tak ada masalah. Sebab belajar agama tak mesti kuliah maghrib. Wajib belajar agama, bukan wajib pergi kuliah maghrib. Dan nak pergi kuliah luhur, kuliah petang, kau pandamu. Ni tak kerja punya pasal, siapa jahil nak mampu. Tak tahu ke benda ramai mana. Kerja kilang je 400 orang kerja kilang, 16 orang mayang. Dah lain tu gua ni. Beruk tak sidi ke benda? IC Melayu lah ke? Jadi kalau gaji sejota kali pun wajib berhenti. Kalau tak boleh langsung nak menunaikan benda yang wajib. Tapi kalau kita tak boleh berjemaah, tapi masih boleh lagi bersembahyang dalam waktu, tak wajib lagi berhenti. Tapi kalau siapa tak boleh mayang lahu, siapa tak boleh mayang sah, maka wajib berhenti. Kalau tak berhenti, berdosa besar dan pendapatannya tidak halal di sisi syarak. Adakah ahli sunnah wal jemaah dijamin tidak sesat? Apakah peranan ulama-ulama muktabar pada umat akhir zaman? Ini soalan forum, soalan pendek-pendek. Awak nak tahu halang-halang. Apakah kelebihan qasidah? Contohnya ya Badrotim ya Hanana, salatu bi salamil mubin. Jawabnya benda-benda ni adalah bid'ah-bid'ah yang diharuskan. Kemudian daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik orang ramai atas rasa seronok dan cinta kepada Rasulullah dan sebagainya. Inilah hiburan-hiburan Islam yang daripada zaman salafus soleh sampai ke sekarang. Cuma pada awal 80-an sampai tahun 90-an tahun 2000 benda ni tergelang. Jadi sekarang baru timbul balik. Yang main peranannya banyak, di antaranya YouTube, teknologi, internet. Jadi sekarang dalam YouTube saja orang berselawat, berqasidah, macam-macam ada video klip. Orang boleh tengok, orang boleh dengar dan sebagainya. Kalau tahun 80-an dulu orang ada dah qasidah, tapi kalau buat qasidah kat panggil surau 6 orang dengar. 3 tidur, 3 dengar. Faham tak? Learning kalau buat qasidah, panggil Habib, panggil apa, sudah mencapai ribuan. Kalau tidak ratusan pun. Ini perkembangan yang baik. Tak ada masalah. Tak usah duduk baloh ni. Tak usah duduk marah qasidah. Marah. Apa qasidah? Marah disko. Berjoget tu dia duduk berjoget datang tina kedarah-harap dalam disko. Tu baru kita marah. Apakah kelebihan solat sunat duha dan solat sunat witir? Banyak sangat kelebihannya. Solat sudahlah, kerana Nabi tidak pernah tinggal solat sunat duha dan solat sunat witir. Imam tayat akhir sebagai makmum yang terlewat, adakah sah solat kita? Apakah rakaat perlu dihabiskan? Contohnya solat zuhur. Imam tayat akhir dah kita mari sah, kita dah takbir. Allahu akbar. Tu imam assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita sembahyang 4 rakaat. Apakah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW depan Nabi meraut tangan ke muka? Apakah maksud kerohanian bacaan kita itu? Jadi dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW setelah memberi salam ke kanan dan ke kiri, Nabi meletakkan tangan kanan di atas ubun lalu disapunya sampai ke muka Nabi. Dan Nabi meminta doa kepada Allah. Ia telah minta perlindungan daripada duka cita, daripada gundah gulana dan seumpamanya. Nak mensyaratkan kepada kita bahawasanya apa yang berlaku kepada kita, kalau perkara-perkara yang baik, kena banyaklah bersyukur kepada Allah. Dan kalau benda yang tidak kita suka, kena banyak bersabar. Kerana semuanya sudah ditetapkan sejak azali lagi. Cuma kita ni jenis manusia, dia ada hati. Kadang-kadang jadi gundah gulana gaji, jadi porak-poranda hati kita sebab tak nampak hakikat kejadian tiap-tiap sesuatu yang telah ditulis. Jadi dok puas hati sokmo, dok puas hati sokmo. Tu yang banyak piti pun merana juga jiwa. Tu yang banyak piti pun paloh juga laki bini. Kerana tidak ada rasa syukur di dalam hati. Saya pernah dengar salah ustaz mengajar bab semayang, dia kata Nabi Muhammad sudah sujud lama ketika solat hingga basah pelepah kurma di Madinah. Mengapa Nabi sujud lama? Apakah bacaan Nabi ketika sujud? Adakah benar Nabi menangis? Kalau benar, mengapa Nabi menangis? Adakah kita boleh fikir ketika bacaan dalam sujud dibacakan? Dia kata dia dengar seorang ustaz mengajar Nabi sujud lama sangat sampai basah pelepah kurma. Lepas tu dia tanya kita pula, tu tak kena, patut tanya ustaz tu kan. Tak? Tu yang lelah. Ustaz tu tukang ajar, aku tukang kena jawab pula. Tak pijak kat orang ni. Patut tanya lalu. Jawabnya sujud lama bukanlah pada solat fardu berjamaah. Solat-solat sunat sahaja dibenarkan sujud lama. Adapun solat fardu bersama orang ramai, hadis-hadis yang datang pada kita, Nabi solat dengan begitu ringkas, tetapi padat. Maknanya tidak meninggalkan rukun dan sunat-sunat. Boleh tak menangis dalam semayang? Boleh. Yang tak bolehnya teresok-esok mengeluarkan suara hingga menghilangkan nazam semayang itu sendiri. Jadi punah semayang.